Kita kena tunggu sampai dapat. Kenapa ni? Cari siapa? Kami ada terima aduan halwat. IC ada? Halwat? Dah tak ada orang dah dekat sini. Saya nak tutup kedai dah ni. Tutup kedai ke nak berromantik sakan? Ha? Cik. 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 Ini salah ni. Ni pencerobohan privasi. Saya hanya menjalankan tugas saya yang dah dipertanggungjawabkan oleh masyarakat untuk membendung gejala-gejala tak bermoral. Ya, abang ada buat kek ni. Kenapa ni? Pucuk dicipta bulan mendatang. Inilah lelaki yang kita cari. Cakap ya? Jap. Kenapa Berdua-duaan waktu tutup kedai bersama bukan mahram. Salah di sisi agama. Tak ada agama ke? Saya rasa ni salah faham ni. Macam ni, saya boleh jelaskan. Itu isteri saya. Saya boleh tunjukkan kat kawan kami. Minta IC dua-dua. Maaf cik, IC isteri saya hilang masa kami beli barang dapur tadi. Bukan IC je. Pers pun hilang sekali. Semua dokumen penting saya ada dekat dalam tu. Tertinggal rasanya dekat atas troli. Kami dah minta dah staff supermarket tu kontak kami cepat-cepat kalau jumpa IC tu. Cuma setakat ni belum ada call lagi daripada diorang. Betul macam mana ni? Relax cik. Esok sebelum kami buka kedai, lepas 24 jam lah barang-barang ni hilang, kami akan report kat polis. Macam mana ni? Mana boleh orang warga negara tak ada IC? Kes kawat ni. Macam mana kamu nak buktikan ini isteri kamu? Kami tak ada buat apa-apa kesalahan. Saya memang orang Malaysia. Orang Melayu. Betul tu cik. Kami berniaga cara halal. Takkan itu pun salah. Kalau tak ada hitam putih, macam mana kami nak sahkan kamu ni orang Malaysia? Kamu berdua ni suami isteri. Kan dekat dalam kad tu memang gambar saya. Itu saya lah. Mana hitam putih yang kata sama? Cik, bukan semua benda ada hitam putih dalam dunia ni. Kamu tolong tengok-tengokkan pintu luar. Saya nak sotok sikit luar. Baik. Macam mana kita nak settlekan masalah ni? Tapi apa masalah dia, cik? Tak ada apa-apa masalah pun cik. Salah faham je ni. Encik boleh cari pasangan lain yang bersalah kat luar sana tu. Lepaskanlah kami yang tak bersalah ni. Cik penat, kami pun penat. Dah seharian kami berniaga buat kopi. Caramel macchiato, butterscotch ice latte, americano, long black. Macam ni lah. Kamu berdua ikut saya ke balai. Kita sahkan sama ada dia ni betul-betul isteri awak. Saya tak boleh nak lepaskan kamu berdua tanpa bukti penuh. Saya harap kamu faham yang saya hanya menjalankan tugas saya.
Macam ni lah cik. Saya dengan isteri nak balik mandi, tidur, berehat. Esok pagi-pagi kami nak datang lagi sini cari rezeki. Berapa? Kamu nak senang, kami pun nak senang. Saya tak ada cash. 200 boleh? Main. Kami ada 2 orang. Jangan bang. Rasuah tu salah. Kamu yang masuk campur. Ini urusan laki-laki. RM200 orang mana cukup zaman sekarang ni? Ini je cash yang saya ada cik. Selebihnya saya boleh transfer. Cik ada QR code? Ish, kamu ni nak hitam putih sangat buat apa? Nak kantolkan aku? Jangan main-main. 200 orang tak cukup. Abang jangan. Lepaskan ke bawah. Pergi dapatkan isteri kamu. Sayang, makanlah kek ni. Fresh from the oven. Nanti dia sejuk tak sedap. Kenapa abang bagi duit kat diorang tu? Supaya tak ganggu waktu rehat kita. Kalau kita tak penat, abang tak kisah ikut mereka pergi balai, ikut prosedur malam-malam ni. Duit kita sentiasa boleh cari. Kita tak ada buat apa salah pun. Daripada kita tak ada buat salah, tiba-tiba kita buat salah pasal bagi rasuah. Abang ni buat hubungan kita jadi tak suci. Macam kita ni kotor, pendosa. Saya umpama bidadari yang dilacurkan tau. Apa maksud sayang ni? Pegawai tadi tu bapa ayam yang melacurkan saya. Dan abang tak lebih daripada pelanggan. Cik, kami nak tutup kedai. Boleh belah tak?